Pernah tak kau rasa makin lama simpan duit makin miskin? Padahal nombor dan dompet sama je. Nak contoh senang, dulu RM10 boleh dapat nasi ayam dengan sup. Saya sirap lagi. Sekarang RM10 baru cukup untuk nasi bujang kosong. Ayam pula tak ke mana. Inilah inflasi. Kuasa duit kita makin lemah. Kenapa benda ni jadi? Pertama, demand pull inflation. Bila barang sikit tapi ramai orang nak, harga confirm naik. Kedua, cost push inflation. Harga minyak dunia naik, kos angkut naik, kos bahan mentah pun naik. Akhirnya, kedai makan pun terpaksa naikkan harga nasi lemak. Ketiga, imported inflation. Ringgit kita lemah lawan USD. Nak beli barang import macam phone, kereta, even gandum sekalipun, semua jadi mahal sebab duit kita dah tak cukup kuat. Keempat, wage price spiral. Bila gaji naik, bos pun naikkan harga barang untuk cover cost. Akhirnya, gaji naik pun rasa tak ke mana. Dan akhir sekali, expectation. Orang fikir harga nak naik, terus semua pergi borong barang. Hasilnya, barang betul-betul naik. Kesimpulannya, inflasi ni bukan benda pelik pun. Dia macam tetamu tak diundang. Kau tak suka pun dia. Tapi dia tetap datang, duduk sekali masa kau tengah tidur lena tengah malam.